Bolehkah suami panggil isteri, isteri panggil suami dia gelaran ayah, dan suami panggil isterinya gelaran mak ketika sudah ada anak? Bagus soalan ni. Bini panggil laki ayah atau abi. Laki pula panggil bini maknya mama, mami. Faham? Dengar baik-baik. Apa yang harus anak panggil, hukumnya tidak haram suami isteri panggil. Contoh, Kak Irma panggil mak apa? Kak Irma panggil mak apa? Dulu panggil mak apa? Mak. Ada tak orang panggil mak dia, ada anak dia panggil dia mama? Ada? Siapa? Boleh? Mama boleh. Okey? Bila anak boleh panggil mak dia mak, suami tidak haram panggil isteri dia mak. Tidak haram. Okey? Awak mama, anak panggil. Bila anak boleh panggil mak mama, suami tidak haram panggil bini dia mama. Faham lagi? Lagi apa lagi? Mak, mama lagi. Mami. Ibu. Anak boleh panggil mak dia ibu. Bila anak boleh panggil mak dia ibu, suami panggil ibu kepada bini dia sendiri tidak haram. Lagi apa lagi? Bonda. Bila anak boleh panggil bonda kepada mak, suami panggil bini dia bonda, tidak haram. Okey? Tidak haram itu apa hukumnya? Makruh saja kata ulama. Bila makruh, tidak ada niat nak mengajar anak. Faham? Contoh saja-saja dia panggil bini dia mama, mama. Makruh kata setengah ulama. Dosa? Tidak dosa. Tidak haram pun. Faham? Okey? Tapi kalau nak ajar anak dia supaya senang menyebut mama, mama, dia pun panggil juga bini dia mama, supaya anak yang kecil pun panggil mama, hukumnya harus. Jelas lagi? Tapi kalau anak yang dilarang panggil mak, tak bolehlah kita panggil. Kalau mak, apa yang kita dilarang panggil? Mami, tak boleh panggil. Yang boleh mommy. Mommy, mak. Mami, hantu kubur. M-U-M-Y, hantu kubur. Okey? Yang cerita piramid tu. Kalau mak dia M-O-M-M-Y, mommy, itu ibu, boleh. Okey? Papa harus. Papi tak boleh. Ada orang dia panggil ayah dia, papi, papi. Papi balik. Ye, papi balik. Ayah dia pun masuk, oh. Papi tu kan anjing. Lagi tak? Jangan panggil anjing ayahmu tu. Anjing balik, ye. Dia anak sangat Mak Saleh, betul tak? Bukan salah pun kita Mak Saleh, tak salah, tak? Tapi kita ni Melayu, banyak sangat speaking, muka macam negro. Suka. Di rumah lagi kuat tu.